What's up guys, selamat datang ke Azim Boss Channel. Okay, untuk video kali ni aku nak review Lipo Balance Charger iMac B6 ni. So dalam video kali ni aku nak ajar cara guna dia. Lepas tu aku nak beritahu lah apa kelebihan bila guna iMac B6 ni lah. So first kali kita beritahu apa kelebihan dia lah. So balance charger ni function dia untuk charge lah, tapi ada kelebihan dia. So yang ni charger juga, charger biasa. Kalau korang nak charge Lipo boleh pakai, boleh penuhkan Lipo, boleh main juga, tak ada masalah. Cuma bila pakai yang ni, dia boleh charge bateri Lipo 2S dengan 3S je. Kalau lebih pada tu tak boleh lah. Yang ni untuk 2S, yang ni untuk 3S. So aku pakai bateri 3S, memang ngam lah. Dia charge melalui kabel kecil ni je. Lepas lagi satu, yang ni pun dia balance charger juga. Dia akan charge balance setiap sel. So kat sini ada 3 sel. Dia akan balancekan lah 3 sel ni, bagi dia penuh cukup. Tak ada yang terkurang, tak ada yang terlebih. Tapi kekurangan dia, charger biasa ni, yang ni dia boleh charge 2S dengan 3S je. Lepas tu dia tak ada function untuk discharge. Maksudnya kalau kita nak storage mode kita punya bateri, kita nak storage mode tak boleh lah. So kita hanya boleh charge je. Kalau nak storage mode kita kena buat sendiri lah, kena discharge sendiri. Lepas tu kena ada satu Lipo alarm untuk tahu berapa voltage setiap sel ni. So dia leceh lah. Okay, yang ni boleh charge. Kalau korang setakat nak main biasa-biasa kan, okay, boleh guna. Aku pun pakai yang ni sebelum ni. Tapi kalau korang serius dalam dunia RC ni, korang better ambil ni lah, charger iMac B6 ni. So apa kelebihan dia? So first kali kita tengok dulu apa yang ada. Okay, so kat sini kita boleh tengok dia boleh charge Lipo bateri. Okay, dia boleh save data macam-macam. PB bateri ni kalau korang nak charge bateri motor, bateri kereta, so function juga bila korang charge bateri motor, bateri kereta, korang boleh bawa pergi event. Lepas tu boleh charge bateri Lipo korang menggunakan bateri motor. So dia ada bagi power supply dia. Okay, macam sekarang ni aku guna elektrik, guna dia punya adapter ni. So kalau korang nak guna bateri motor ataupun bateri kereta, cocok kat sini, cabut sini, cocok sini. Lepas tu ni cocok dekat bateri motor. Jadi bateri motor atau bateri kereta korang tu akan jadi power supply lah. Jadi korang boleh charge bateri Lipo dekat mana-mana je. Lagi best. Lepas tu kita tengok lagi. Lepas tu dia boleh charge NiCad bateri. Lepas tu NIMH bateri. Lipo bateri lah macam ni. So sekarang ni kita nak charge Lipo. Tekan start. So mula-mula ni, contohlah kita nak ambil Lipo charge. Lipo charge ni di charge biasa je, dia tak balance. Okay, kita boleh set berapa M kita nak. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuklah cara nak set dia. So yang ni 2S, 1S pun ada. Kalau 1S kita boleh charge pada sini je lah. So untuk charger ni dia boleh charge sampai 6S. So kat sini boleh tengok 6S. Dia banyak output dia ni. Kat sini pun kita boleh tengok 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Okay, 6S 22 volt. Okay, so tadi Lipo charge ni dia charge biasa je. Yang biasa kita akan guna ni lah, Lipo balance. Dia akan balancekan setiap sel. Macam ni ada 3 sel, dia akan balancekan setiap sel ni. Baru cun. Lepas tu dia ada lagi Lipo fast charge. So kalau korang memang urgent nak guna bateri, boleh pakai fast charge. Tapi kekurangan dia tak balance lah. Dia tak balance, dia just penuhkan je bateri tu. Lepas tu storage mode ni, yang ni special untuk jaga jangka hayat bateri kita ni. So kat sini aku ada 3 bateri. Aku memang selalu guna lah. Contohnya kalau aku main, aku charge 3 biji bateri, aku main just 1 bateri, satu ni dia full. Kita tak boleh simpan Lipo ni dalam keadaan full. Kita kena discharge dia dalam keadaan storage mode. So storage mode ni, setiap sel ni dia kena range dia dalam 3.85 volt.
Itu baru storage mode. Kalau kita simpan dalam keadaan yang terlampau low, tak boleh juga. Kalau kita simpan dalam keadaan penuh pun tak boleh juga. Dia akan menyebabkan kita punya bateri ni cepat kembung lah. Setakat ni bateri aku okey lagi. So kita tengok lagi. Lipo discharge ni pun samalah, dia dischargekan kita punya bateri. Tapi sebaiknya kau pakai storage mode ni. Okay. Lipo charge biasalah. So aku dah beritahu dah apa kelebihan, apa kekurangan dia. Kelebihan dia, satu, charge dia laju. Lepas tu kalau kau nak charge pakai bateri motor pun boleh, pakai dia punya adapter tadi. Mana adapter dia tadi? Okay, pakai adapter ni kau boleh charge pakai bateri motor ataupun bateri kereta. Lepas tu dia boleh charge sampai 6 sel. Okay, 6 sel, maknanya 6S. Kita boleh direct, cocok. Lepas tu ada storage mode. Lepas tu kita boleh set lah berapa M kita nak. Kita nak charge cepat, nak charge dalam keadaan yang biasa-biasa. Semua kita boleh setting. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk macam mana nak guna balance charger ni. So first kali kita on dulu. Okay, untuk konektor ni dia bagi konektor T ni lah. So kalau kau nak charge konektor lain, kau beli adapter lah, tak ada masalah tu. Hal kecil je. So dalam ni dia ada bagi ni lah. Yang ni untuk charge bateri yang macam ni lah. Konektor ni, yang ni JST. Semua T konektor lah. Yang ni AUX ni aku tak tahu lah bateri jenis apa. Yang ni kalau kau nak charge daripada bateri motor ataupun bateri kereta lah. Kan, ni masuk sini. So cara nak guna dia, kita set daripada mula lah. Mula dia akan ada kat select program ni lah. So untuk charge lipo, okay, ambil lipo bateri. Okay, so kat sini dia ada lipo charge. Kita ambil lipo balance. Lipo balance. Lepas tu tengok kita nak charge berapa mah. Contoh kita nak charge 4200 mah. Okay, senang je. Masuk kat konektor sini, 3S kat sini. Okay, cocok je kat sini. Okay, konektor dia sambungkan je. Okay, lepas tu macam aku beritahu tadi lah, 4200 kita kena set 4.2M. Okay, set 4.2M. Okay, kat sini lipo 3S. Okay, contohlah kalau dia ada kat 2S, pergi ke 3S, 11.1 volt. Start. Okay, bila kau dah set macam ni, tekan lama-lama start. Okay, bateri check. Okay, tekan start sekali lagi. Lepas tu dia akan tunjuk lah. Sekarang ni 4.2M, 11.7. Yang ni maknanya total berapa dia punya ni lah, berapa voltage dia. Kat sini berapa dia punya, berapa minit kita dah charge. Kat sini berapa mah yang dah masuk, yang dia dah pump ke dalam bateri. So nak tengok setiap sel, tekan kat sini, tekan ni. So dia akan paparkan lah 3.93 sel 1, 3.92 sel 2, 3.93 sel 3. Kalau nilai macam ni lebih kurang dia balance lah. Okay, dia balance lah. So kita tunggu je lah. Biasa untuk penuhkan ni dalam sejam macam tu lah. So ini kalau mode balance. Mode balance ni dia lambat sikit, tapi dia menjaga bateri lah. Bateri kita tak cepat kembung. So kalau kita nak set kepada kita dah main bateri penuh, tapi kita tak boleh simpan dalam keadaan penuh, kita kena pergi ke storage mode. Okay, kita ambil ke lipo storage mode ni. So yang ni ada lagi, yang ni aku tak buat storage mode ni. Bateri 5500 ni aku dah buat storage mode. Okay, kita tengok berapa nilai dia.
Okay, storage mode. Biasa storage mode ni paling tinggi dia bagi 2M lah. Ni kita set je 2M. Lepas tu kat sini 3S. Pastikan 3S. Start. Bila kita dah sambung tu, tekan je start. Sekarang ni ini maknanya dia dah balance lah. Aim lah. Maknanya ni memang dah storage mode. So kita tengok share dia 3.85, 3.84, 3.85. Maksudnya bila dalam keadaan 3.85 ni dia dalam keadaan storage mode lah. Maksudnya bila dalam keadaan 3.85 setiap share ni, dia storage mode lah. Kita boleh simpan lama lah. Kalau kita tak main seminggu ke, kita boleh simpan lah dalam keadaan storage mode ni. Kalau kita simpan dalam keadaan penuh, bateri kita akan menyebabkan cepat kembung. Kalau korang simpan dalam keadaan terlampau weak, nanti korang nak charge, mungkin tak boleh charge. So korang kena simpan dalam keadaan macam ni lah, 3.85. So kalau korang nak pakai charger macam ni, boleh juga, tapi korang kena discharge sendiri lah. Korang main dulu, main dekat kereta kontrol korang. Sambil tu cocok lipo buzzer ni. Lipo buzzer ni dia akan tunjuk berapa nilai bateri kita. Okay. All 11.5. Saya 1 3.84. Saya 2 3.85. Saya 3 3.82. Lebih kurang lah bacaan dia. Lebih kurang dekat sini lah. So dalam keadaan macam ni, kita dah boleh simpan lah. Kalau kita tak nak main 2-3 hari ke, simpan dalam keadaan safe mode ni, bateri kita terjaga lah. So kalau kau nak charge macam tadi lah, aku ajar tadi, aku tunjuk sekali lagi. So kali ni kita charge Lipo 3S 2200 mAh. Okay. So Lipo. So ambil Lipo balance, masuk. Sebabkan kita nak charge 2200, kita turunkan M dia kepada 2.2M. Okay. Ni 3S. Pastikan 3S. Start. Dalam keadaan dah sambung macam ni, tekan lama-lama. Okay, battery check. Start. Okay. So ni, lepas tu kalau kau nak tengok siap sel, tekan ni. Sekarang ni 3.42. So bila dia dah full charge, setiap sel ni akan ada 4.2 volt. 4.2 volt setiap satu sel ni. 4.2 volt maknanya semua dah penuh lah. So macam tu je lah cara guna Lipo balance charger ni. So kalau korang memang serius nak main kereta kontrol, nak main RC, korang kena dapatkan lah balance charger ni. So harga dia bawah 100 je. Nanti aku akan tag produk ni, lepas tu dekat bahagian description aku akan letak kat description lah. So kalau nak beli, boleh tekan link daripada YouTube aku ni lah. So ini saja yang aku dapat share pada video kali ni. Kalau kau suka video kali ni, kau boleh like, komen dan share. Okay, jumpa dekat next video. Bye bye.